Riwayat daripada Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid. Dia kata kami berada dekat Nabi SAW. Nabi pun kata, pasti aku akan putuskan di antara kamu berdua mengikut kitab Allah. Jadi kitab Allah di sini sunnah. Jadi berdasarkan hadis ini, kitabullah tu dipakai juga dengan makna sunnah. Sebab apa? Hak hukum hak Nabi SAW bagi ni tak ada dalam Quran. Hak adanya kat mana? Dalam sunnah. Ni cerita orang tu, anak dia ni jadi koli kepada kawan tu. Lepas tu dia berzina dengan bini kawan tu. Hadis hak panjang, hak ni dia pendek lah. Lepas tu mari, ni kata buat gini, ni kata buat gini, tebuh anak dia tu dengan bagi 100 ekor kambing ke apa tu. Lepas tu kata gini-gini. Akhir sekali pergi menghadap Nabi SAW. Dia waktu pun kata, hukumlah kes ini mengikut kitab Allah. Nabi SAW kata, pasti aku akan putuskan kes ini mengikut kitab Allah. Tiba-tiba Nabi putuskan, mana suruh pergi rejam Unais. Nabi kata, mu pergi tanya isteri dia, yalah ke dia berzina? Kalau betul, kamu rejam dia. Jadi hak Nabi suruh ni mana ada dalam Quran. Tapi dia kata kitabillah juga, kitabillah. Jadi ada pun orang hak kata ada kitabullah tu dulu, tapi ayat itu sudah mansuh bacaannya, tapi hukumnya tidak mansuh. Itu pendapat saja, tak boleh nak pegang. Kalau kita nak kata kitabullah tu, lepas tu kalau lah nak menunjukkan dia tu mansuh, kena ada dalil. Ni mansuh, siapa dia boleh mansuhkan benda tu? Dengan sebab itu ramai ulama mengatakan tak boleh, tak ada asas. Jadi yang jelasnya kata hukum rejam ke apa ni berdasarkan sunnah, bukan berdasarkan Quran, bukan berdasarkan kitabullah yang Quran itu, tidak. Jadi hak ni lah maksud tajuk dia ni, ikut sunnah Nabi SAW. Jadi ikut sunnah Nabi dalam semua perkara, bukan dalam masalah pakaian saja. Hak tu masih lagi boleh itu lagi sunnah. Gapo dia hak tu. Hak ni dalam masalah hukum negara ni. Rejam gapo ni tak boleh orang perseorangan buat. Kumpulan mana-mana kumpulan nak melaksanakan ni tak boleh. Dia kena kerajaan. Maknanya kerajaan pun kena ikut sunnah juga. Dia nak itu Imam Bukhari nak ayat ni, sebab tu dia amal hadis tu macam-macam. Hak ni berkait dengan hukum ni, dan hukum had ini tidak boleh dilaksanakan kecuali oleh pemerintah.